dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian naik ke langit dalam satu malam. Peristiwa ini dikenali sebagai Isra dan Mi'raj, dan inilah 5 fakta penting yang perlu anda tahu. Pertama, ia merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW apabila baginda diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dalam satu malam dengan menaiki buraq yang mampu bergerak dengan kelajuan yang luar biasa. Kedua, peristiwa ini berlaku sejurus selepas baginda melalui antara fasa paling sedih dalam hidupnya setelah kehilangan isteri tercinta Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda. Ketiga, setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengimamkan solat bersama para nabi terdahulu. Keempat, selepas itu baginda dibawa naik ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Baginda bertemu para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim sebelum diberikan keistimewaan berjumpa secara langsung dengan Allah. Kelima, dalam peristiwa inilah umat Islam menerima perintah solat 5 waktu, satu ibadah yang masih ditunaikan oleh umat Islam hingga ke hari ini.